Kalau data numbering tapi dia cakap string, boleh tukar ke numerik kan? Jawapannya boleh. Sebenarnya ramai yang tanya soalan. Jadi save video ni supaya senang anda nak cari nanti. Okey, jom saya tunjukkan. Untuk tukar data dalam bentuk string kepada numerik dalam SPSS, sebagai contoh pemboleh ubah gender yang mengandungi nilai male dan female. Step pertama ialah pergi ke menu transform dan pilih recode into same variable. Masukkan pemboleh ubah gender ke dalam kotak variables. Kemudian klik butang old and new values. Dalam bahagian old value, typekan male. Dan dalam new value, typekan 1. And then click add. Seterusnya, typekan female dalam old value dan 2 dalam new value. Kemudian klik add sekali lagi. Dah selesai, klik continue dan akhirnya klik OK untuk menjalankan penukaran. Selepas tu, pergi ke variable view. Di bahagian pemboleh ubah gender, klik dalam ruangan label dan berikan label seperti 1 sama dengan lelaki, 2 sama dengan perempuan untuk memudahkan pemahaman. Kemudian dalam ruangan type, pastikan jenis data telah ditukar daripada string kepada numerik. So, inilah hasilnya. Pemboleh ubah gender dah berjaya tukar dari bentuk teks kepada nilai berangka yang boleh digunakan dalam analisis statistik. Komen dapat kalau anda berjaya ikut video ni.